sekarang kita berada di Tersembak dan kita akan ke satu tasik yang dia tak berapa famous tapi dia okey lah, macam kalau kawasan ni yang special tasik tu. Jadi InsyaAllah saya akan payung sikit view-view dah. Ni tasik dah tapi dia ada view yang lebih dekat. Jadi saya tunjuk. Ni pun semua kumpul ya. Itulah tak ingin tengok ada satu kedai mahal sikit tak apa. Ni nak mengai. Ha. Amin nak mengai Amin. Amin. Ya. Pakai topi ni saya nak mengai. Tengok ada tulis apa? Travel never ends, you know. Lepas nak ais. Pani Bimuna tak? Pani Bimuna tak? Mesek? Ni kita pergi Mesek. Kita akan pergi mana? Gunung Hish. Gunung Hish. Gunung Kembali lagi. Atau Gunung Hish kena tengok episod di Oceanancy. This me after hiking. I see Nancy. Selamat bos. Alhamdulillah. Kita nak pergi Keleng, sampai Keleng. Sampai Keleng, ya. Betul. Lepas tu kata plan A, plan B. Makaru lah. Makaru lah. Allah khairul makirin. Nice. Oh, healing. Sikit. Healing. Dia tiada kata-kata, dia dah agak Speechless. dia dah gaya. Dia bukan dia tengah risau sebab tak semayang ni. Allah Akbar. Kembali lagi. Sekarang kita on the way ke sungai Tersembak. Tasik. Sorry. Tak tahu lah. Jadi lah. Ramai. Nanti lah. Ni Dukaran nak mengai ni. Tunggu besar ni. Tapi ada gaya lah. Okay, ada gaya. Yang penting ada gaya. Jangan kumpau. Lama ada burung duduk depan tu. Kita sit di belakang tu. Kita tengok view yang lebih dekat. Ya. Woi, ni lawa dah kursi dia. Tahu. Sekejap, boleh ambil uduk lah. Fus. Lawa. Kan? Saya tak lawa dah punya ayak. Ayak ni tak lawa. Lebih 2 golok. Kalau time. Ni dekat ni boleh ambil ayak. Kita boleh ambil uduk sini. Lepas tu ada pegang-pegang itik. Gamble. Good. Low shutter tu. Itik. Okey, bersama saya Muhammad Amin dan sekarang kita berada di Tersembak. Kita berkelah seketika dan ambil wuduk, tapi mungkin kita akan solat di rumah. Kita boleh buat jamak qasar. Jumpa nanti di sana. Okey. Hari pertama dekat apa? Tersembak. Good. Austria, nice. Wiedersehen. Bye. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
kita topi baru. Oh my god! Wow! Kita patah balik sekejap, kawan tinggal barang. Selesai rakaman short film kita. Amin. Nah, kira ni pernah bola. Kira pernah bola. Kawan-kawan kita tadi dah tinggal kita belakang. Tinggal. Depan tu ada seorang muka dia. Kalau tengok betul-betul tak macam apa. So, Macam Tok Singa. Tok Singa. Saya tahu tak. Jangan sebut depan dia. Tak, Dia okey, boleh. pukul aku mampui. Gari! Gari! Bila mana kita nak pergi ganti? Dah video ni keluar. Tunggu video ni keluar. Video keluar, oh, kita ganti. Dan tu kita duduk kat Morocco dah. Nanti kita banding kan, kita banding sama sama. Tapi rasa macam sama, Mas Biji. Cuma kita nak check dah dia ada belajar perubatan Islam. Tapi hari ni Mahmud dia tawan okey sebab kita banyak kali boh dah ni. Jadi saya dah kena bayi kat dada ni. Jom kita nak on the way balik rumah. Stand by. Nak tidur ah. Tidur tak cukup lah, tidur dalam flight edit sejam je. Aduh tak lebih lah. Lepas tu straight tu straight tu tak lebih. Apa, insyaAllah doakan kami. Esok nak ke Lago de Bryce. Let's go. Saya akan update Tidak, kawasan kita- rumah. Kita akan naik ke van. Tapi disebabkan semua tak ada international lesson, so tak boleh lah. Kita semua terak tu. Saya baru sedar. Kita geng. Kita geng lah. Tengok Olid tak lah besar. Oi geng. Assalamualaikum. Sekarang kita sudah sampai di penginapan di Obertilach Bergen Bertilah. di Austria. Sama saya Piyu Amin. Oh lari pula. Piyu Amin, kita geng. Hu. Macam mana kawasan tempat ni? Kita tak tunjuk kat dia bawah. Depan macam mana view? Agak-agak bagi rating oh, rating. 5/5. Orang kata indah kabar dari rupa, yang ni indah rupa dari kapal. Indah rupa dari kapal. Wah. Nak review lah. Ke ada lain tu? Nanti kan. Nantikan. Ya, inilah dia view yang dinanti-nantikan. Wow. Tu kami lah. Oh tu. Wah, ni kami ada tempat view bawah ni di bukit. Oh. Baik buat video ni. Aku dah jumpa kuda dah kat itu ni. Aku jumpa kuda mak aku nak rabat esok. Aku tanya tuan dia siapa dah, tak tahu mak aku rabat tu. Sekarang kami tak boleh masuk ni. Tunggu nak bayar check in apa semua. Ni belakang ni dia naik view dia. Nanti kita akan upload gambar dalam bilik. Keadaan bilik kita. Let's go. Assalamualaikum. Ni bilik pertama. View bilik depan tu ada kabel kau. Sabar, kita pakai bilik ni dulu. Bilik ni besar ni, ada katil tingkat. Selamat datang. Selamat datang. Jadi ada punya katil queen, toilet estetik. Toilet estetik. Nak tengok toilet dulu baru tengok luar. Almari. Wow. Okay, normal. Kita tengok lobby. Ada wifi tak? Balkoni. Oh.
Woi, ni kita bawah je. Ni kopi bagi sedap tau. Okay, kita ke bilik kedua. Ya. Dapur. Tapi yang ni yang mahal. Ceiling. View full. View mercis. Oh ni sungai yang mana ni? Tengok bunyi. Dah dengar ah. Ni sungai. Lawa punya, tak relax. Ni bilik ketiga. Boleh tu pun. Oh. Ada nampak tu ni. Aduh, Kat. Clean and neat. Okay. Jangan rasa rumah ni kayu. Luruh ni. Tadi ada peristiwa ni. Sobat. And what is this? Oh, this is toilet. And toilet. Right, that's for today. Thank you for watching. Sekarang kami nak rehat bersama saya. Tadi saya nak tidur. Hari ni tidur sejam lebih. Jom rehat dulu. Assalamualaikum. Okay, alhamdulillah kita Kuat sikit. dah sampai di Kuat slow tu. Saya tak ingat nama. Apa nama tempat ni? Luncur.